Ya faham Kak Noh. Kak Noh jaga cucu. Faham. Busy tu yang bagus. Okay, nampak? Bila kita dah blend dengan beauty blender, baru kita pakai apa? Selalunya teacher pakai apa? Siapa murid-murid yang selalu masuk kelas teacher, dia tahu teacher pakai apa. Teacher akan pakai blusher. Teacher akan pakai blusher. So blusher ni kod 03 ya. Siapa nak beli pergi ambil kod 03. Yang saya pakai ni. Okey, kalau kat Singapura beg nombor 24. Dekat Malaysia beg nombor blusher ni kalau kat Malaysia beg nombor 7 beg nombor 7. Okey, pergi ambil kod 03 untuk jadikan blusher tanam sebelum kita nak pakai bedak. Kejap ambil brush yang sama juga, brush yang kita pakai foundation tadi. Okey, kita dab. Nampak? Kita tanamkan blusher ni dulu. Step saya tak sama dengan orang. Saya memang buat blusher tanam. Ada setengah makeup artist dia akan buat shading tanam. Sama dia, teknik dia sama je, cuma bahan tu yang lain. Ada orang buat blusher tanam, ada orang buat shading tanam. Sama je. Efek dia sama je. Cuma bila saya buat blusher tanam ni, sebab saya tak suka nak touch up blusher saya. Dekat muka saya ni kalau letak blusher banyak mana pun dia akan hilang. Sebab tu saya buat blusher tanam siap-siap supaya blusher saya tak hilang. Tak perlu saya nak touch up banyak kali. Okey. Dekat Singapura harga blusher $10 saja. Dekat Malaysia RM15. Okey, nampak? Saya pakai kod 03. You all boleh ikut dia step saya ni. You all pergi beli blusher. Kod 03. Nampak? Lepas tu kita buat apa? Ini cerita belum pakai bedak lagi Belum pakai bedak lagi cerita dia. Kejap lagi baru kita pakai bedak. Lepas tu kita lockkan muka kita ni pakai spray mist ke, fix spray ke, apa ke, ikutlah masing-masing. Leha tolong masuk kat Serifa Beauty Singapura ni, tap love kat sana dulu. Tolong kejap. Tolong masuk kat situ kejap. Okay, kita nak sejukkan muka kita dulu. Kita nak lockkan muka kita dulu. Kalau tak nanti dia tak cantik. Siapa yang baru masuk dekat Serifa Beauty ni, follow saya dulu. Follow saya, tap love dulu. Join to my fan club. Siapa yang ada dekat Ifarazia, follow saya. Join to my fan club. Bagi sejuk dulu muka kita. Tadi kita letak foundation kan, letak Skude, letak concealer apa semua kan. Letak tanam blusher. Jadi kita nak muka kita disejukkan dulu sebelum kita letak bedak. Bedak pun kita ada jual. Ada 2-in-1 bedak saya jual tu. Ada blush, ada bedak loose powder dengan compact powder. Okay, siapa nak beli bedak boleh tekan dekat bag bedak. Ada 4 tone dekat situ Ada 4 tone. Kalau you putih pada saya, ambil kod 01 atau 02. Okay. Kalau you sama kulit dengan saya, ambil kod 03. Kalau you gelap sikit pada saya, ambil 04. Okay. Sekarang kita masanya untuk kita pakai blush bedak. Bawah bedak ni, okay, ada loose powder. Dia ada puff dia juga. Okay, ada loose powder. Okay. Okay, kita kena buka dulu. Ni bedak baru saya. Bedak ni kalau saya pakai hari-hari buat tutorial makeup, 2 bulan tahan tau. 2 bulan jugalah tahan.
Itu saya make up hari-hari punya make up tu. Dia ada plastik ni, kita kena buangkan dulu. Okey, nampak ni bedak baru saya buka ni. Okey. Ni loose powder kat bawah, atas bedak ni dia ada compact powder. So you all tak payah nak beli loose powder yang lain, compact powder yang lain. Ini saya pakai kod 01. Kod 01. Ni 01. Putih ni. Kod 01. Siapa yang putih, ambil kod 01. Okey. Saya nak cuba kod 01. Okey, lepas tu cara nak pakai loose powder adalah kita ketuk-ketuk dia dulu. Bagi dia keluar. Macam saya ni buat. Ketuk-ketuk bagi dia keluar. Nampak? Bila dia dah keluar macam tu, kan kita dah spray kan? Kita kena pakai loose powder dulu. Okay, loose powder. Sebab dia ada puff ni. Okay, puff loose powder dengan compact powder jangan dicampur. Puff ni hanya untuk loose powder. Compact puff lagi satu, kita pakai untuk compact powder. Okay, cara nak pakai loose powder, jangan ambil terus kita tempel kat muka kita. Habis kita punya tudung, habis baju kita berderai dengan loose powder. So kita ambil dia ni. Cara nak pakai loose powder pun ada teknik juga. Kita dah dapat ni, tekan-tekan ni macam ni, kita letak dulu kat tangan kita. Kita dab dulu kat tangan kita. Lepas tu baru kita dab kat muka kita. Faham? Kita dab bawah mata kita. Kita kena pakai loose powder dulu, baru kita balas dengan compact powder. Okay, pergi tekan. Siapa nak loose powder, pergi tekan dekat bag. Saya dah buka bag tu dah. Siapa nak beli combo, boleh tekan Nampak? Kita kena tepuk-tepuk macam ni. Dab kat muka kita. Baru gebu. Nampak tak? Terus gebu gabas. Lepas tu kita ambil balik yang beleng-beleng kat tangan kita ni. Kita dab sebelah sini. Kakak, tolong cari mama punya cermin. Kat dalam beg makeup mama kat dalam bilik tu. Beg makeup yang coklat tu. Okay. Kat bawah-bawah mata kita ni, kat celah-celah hidung. So, sebab tu pentingnya kita pakai loose powder dulu sebelum kita pakai compact powder. Kesilapan kakak-kakak semua tak pakai loose powder. Terus pakai compact. Bukan dia tak cantik-cantik, tapi tu makeup tu cepat dia crack. Sebab apa? Tak lock dulu dengan loose powder. Sebab loose powder ni dia sangat halus Dia sangat halus. Sebab tu dia akan pegang foundation kita dulu sebelum